Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang komponen dan penyakit kedudukan kewangan dalam prinsip akaun. Jadi komponen ni ada 5 jenis, iaitu aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa, liability bukan semasa, dan last sekali ataupun akhir sekali equity permanent. Jadi kita mula dengan aset semasa. Tapi sebelum itu, kepada para penonton yang tak kurang tahu tentang maksud aset dengan maksud liability, aset tu maksudnya macam harta ataupun sesuatu duit yang dikumpul lah. Macam sesuatu, tak tahu nak jelaskan macam mana ya. Dan liability tu maksudnya hutang. Kalau ada hutang dalam soalan dalam prinsip account, itu adalah liability. Jadi jom kita mula. Aset ni ada 2 jenis, iaitu aset semasa dan aset bukan semasa. Aset semasa ni dia kurang setahun dan dia punya tahap kecairan ni tinggi. Contohnya, lupa pula, inventory dengan tunai. Tunai itu maksudnya pembayaran hutang yang diselesaikan, dan inventory itu dia adalah sejenis aset. Sekarang ni kita pergi ke aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni dia melebihi setahun dan dia punya tahap kecairan itu agak rendah. Dia ada contoh banyak, seperti kenderaan, iaitu kereta, lori, alat perjabatan seperti komputer, kursi, ataupun alatan kedai, ataupun perlengkapan. Banyak contoh. Tapi dalam prinsip akaun ni ada jenis-jenis nama ataupun jenis-jenis kategori yang. Sekarang ni kita dah selesai dengan aset, kita mula dengan liability pula. Liability pun sama dengan aset, ada 2, iaitu liability semasa dengan liability bukan semasa. Liability semasa ni dia sama macam aset semasa, tapi dia tentang hutang perniagaan. Liability semasa ni, hutang perniagaan ni, masa jangka masa ni agak pendek sikit, dan dia boleh dijelaskan kurang melebihi setahun. Contohnya lupa pula contoh juga, kamu belum bayar. Itulah contohnya. Sekarang ni kita pergi ke liability bukan semasa. Liability semasa ni dia punya hutang perniagaan, dia jangka masa dia panjang sikit dan dia lebih setahun. Contohnya adalah pinjaman bank. Itu sahaja Yusuf tahu ataupun Yusuf kajikan sebelum membuat video ni. Sekarang ni kita pergi ke akhir sekali, iaitu equity permanent. Equity permanent ni adalah pemilik sesuatu perniagaan. Contohnya, dia tak ada contoh sangat, tapi dia ada kerugian dengan keuntungan. Kita pergi ke keuntungan dulu. Keuntungan ni dia macam tambahan lah kepada equity permanent, seperti modal tambahan ataupun untung bersih. Kerugian ni pula kerugian lah kepada equity permanent, iaitu rugi bersih dengan, harap tak ada suara dekat belakang ni, dengan lupa ambulan. Jadi itu je lah yang saya nak cakap tentang komponen dan dalam penyata kewangan, kedudukan kewangan, ataupun komponen dalam penyata kedudukan kewangan. Betul. Itu je lah yang saya nak cakap. Account ni bagi Yusuf agak susah sikit sebab saya nak kena menghafal banyak perkara lah dalam account, seperti apa yang saya cakap tadi dalam video ni. Dan sekarang ni itu je lah yang saya nak cakap. Sekian, terima kasih. Harap ia memanfaatkan video ni, harap video ini memanfaatkan anda. Dan itu je lah yang saya nak cakap kepada para penonton. Sekian, terima kasih. Testing. Dia ada contoh harta aset. Contoh, boleh cakap apa?